light breaking the clouds. Map taped down, but we're chasing the loud and the unknown. Palms leaning like a crowd, dust on my boots, salt in the air. I'm proud and shaking. On the edge of Borneo, I ride, chasing every curve, every rising tide. Okay, let's go. Another destination, Kawasaki, Kuching. Saya kena maklumkan Bro Harry, saya akan ke sana. Expected arrival dalam 40 minutes. Lama dah tak pergi ke kawasan MJC ni. Ni adalah satu projek, boleh saya katakan berjaya, di bawah MJC Development. Cuma tak sure lagi kedai-kedai yang kecil. Di kedai-kedai besar macam H&L, Pasar Raya Tekong, Farmasi dia bertahan tu. Oh, kereta polis. Banyak kereta polis. Kenapa dia banyak? Bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Lepas ni kita lah yang paling ke depan. Boleh tengok depan saya ada kereta banyak. Perut dah lapar lah. Lain macam dia cuaca tu. Adakah aku akan selamat daripada hujan, ataupun aku akan terkena hujan? Oh my god, sempit. Tengok ni. Ni. Geramnya. Ni namanya jalan hutan di tengah-tengah Bandar Kuching. Dah. Bila aku laju, hilang ni pun tambah laju. Aduh, koyak ke bo? Koyak bro tu. Another traffic light. Panasnya panas. Baru tadi kita lepas traffic light, di depan sana ada traffic light lagi. Ini depan tu traffic light lagi. Banyak traffic light. Nanti kita lihatlah apa bike yang nak di-review pada hari ini. Imas 7. Nah ni ya, tak bagi signal lah bro. Pusing-pusing. Hai, welcome to Wheels Blog, sebuah channel yang akan mereview motosikal untuk anda, terutama sekali anda yang berada di Sarawak. Anda perlukan reference, anda nak cari motor, anda boleh lihat channel saya. Jadi hari ini saya ingin cerita sedikit, iaitu mengenai aduan orang ramai yang membawa motosikal adventure dalam 600cc dan ke atas. Dan kebanyakan mereka ramai mengadu motor itu terlalu berat untuk off-road. Jadi kalau anda inginkan sebuah motosikal yang durable ni maksud dia tahan, lasak, kuat dan senang dibawa, anda boleh consider Kawasaki Versys
250. Jadi hari ini saya akan review kepada anda sebuah motosikal adventure iaitu model keluaran 2025-2026. Ini adalah rupa yang baru dan ada beberapa perkara lain yang ditambah, terutama sekali aksesoris. Jom saya tunjukkan kepada anda. Bye. Inilah dia yang saya bawakan kepada anda hari ini, sebuah motosikal Modenas Kawasaki Versys 250X. Dan anda lihat pun desain dia memang adalah desain adventure, dan bagi saya kalau ditanyakan tentang desain dan warnanya lebih cantik daripada model yang sebelumnya. Cuma sayang sekali kita lihat dia tak ubah tayar dia masih guna tube. Sayang sekali kan, kalau diguna untuk tubeless saya rasa motor ni laku keras geng. Jadi anda nak tahu apa yang ditambah untuk 2025-2026? Ini dia. Selain daripada crash bar, anda telah diberikan dengan apa? Fog light yang besar, mengancam. Nanti kita lihat warna apa fog light ini. Dia ada handguard di sini, lebih cantik desain dia. Ada diberikan side box tapi top box tak ada. Tak tahu kenapa dia tak bagi top box. Dan of course warna yang lebih cantik. Kamu tengok ada biru, ada putih, ada hitam, bawah tu biru lagi. Dan body ni ada biru, ada stiker putih. Jadi memang cantik guys. Saya akan mulakan dengan bahagian hadapan dulu. Saya memang suka bahagian hadapan. Bagi saya kalau saya tengok motosikal ni cantik atau tak cantik, saya lihat depan juga. Kamu lihat di sini segalanya berkilat, lampu-lampu spotlight dia, signal light berkilat. Tapi jangan tertipu, berkilat itu tidak semestinya maksud semuanya warna putih. Ada yang warna oranye. Mana yang warna oranye saya tunjukkan kepada anda. Jadi apa yang warna putih, apa yang warna oranye? Putih dia spotlight, dan tengah headlamp tu dia sepatutnya putih dan juga kita lihat ada warna kuning. Signal light dia cuba anda teka warna apa? Itu dia berwarna oranye. Begitu juga dengan signal light di belakang pun berwarna oranye. Lampu brake dia standard warna merah, dan kita ada reflektor di sini dan lampu di bawah untuk plate number. Bagi menambahkan sedikit ciri-ciri keselamatan, reflektor juga diletakkan di tepi di sini. So kalau ada pancaran lampu dari tepi, boleh nampak motosikal ini ketika lalu di depan. Jadi kalau anda nak on spotlight tadi, anda press inilah. Ini on, tutup, on, warna hijau tutup. Kena kuat sikit lah. Okey. Bahagian panel meter ini, apa yang anda boleh lihat, ada gabungan analog dengan digital. Di sini of course anda akan lihat gear dia iaitu 6 sehingga 6 speed. Anda akan lihat kilometer ataupun speedometer di dekat sini. Paras minyak dia akan ditunjukkan di sini. Okey, tidak kurang juga ada jam di sini. Sini kalau neutral dia akan keluar di sini tanda ABS pun ada. Motor ini menggunakan ABS. Jadi cakap pasal ABS tu, saya akan tunjukkan kepada anda di bahagian tayar dia. Jom kita lihat. Dia ada brake disc, brake caliper Nissin, dan dia ada ABS. Ada kabel ni, ABS lah tu. Kalau anda tak yakin ni ABS, ini ada tulis ABS kan. Rim adalah rim apa tu? Ini dipanggil sebagai spoke rim. Biasalah motor adventure memang banyak guna spoke rim. Kalau saya tak minat sangatlah spoke rim ini kerana terlalu klasik rupa dia. Cuma tak tahu kenapa mereka guna spoke rim. Mungkin lebih ringan tayar ni. Saiz tayarnya pula menggunakan saiz 190 untuk rim 19. Kita lihat pula sistem brake di belakang. Ni pun dia ada ABS, dan kita lihat di sini rim dia adalah saiz 17 spoke rim, tapi belakang ni dia lebih besar lagi tayar dia lah, iaitu bersaiz 130/80. Dia lebih lebar sikit. Tabung exhaust ni standard. Bunyi dia tak bising lah guys. Dia tak bising, tak bunyi macam sport
Ni standard dia senyap saja. Tapi sekali lagi kalau anda nak tukar exhaust ni senang sebab dia slip on. Tengok di bawah ni. Nampak tak? Dia slip on. Dan of course sebagai enjin 2 silinder, anda janganlah harapkan motor adventure ni berbunyi seperti 4 silinder kan. Tapi silinder dia walaupun 2 besar. Berapa diameter ni ya? Tengok, lebih kurang macam ni. Besar ni. So dia taklah bunyi lucu sangat. Dia akan bunyi dia lebih bass dia ada kuat sedikit ya. Alang-alang kita ada di bawah ni, kita lihat. Nampak tak? Ini adalah radiator menggunakan sistem penyejukan liquid cool. Tapi dia punya horn ini kecil lah. Cute je. Cubalah mereka menawarkan horn yang lebih besar. Manalah tahu masuk hutan nanti kita nak halau-halau binatang liar yang cuba mengejar kita, tekan je horn dia lari. Biasa kan binatang dia takut kalau bunyi lebih bising daripada suara dia. Saya sangat sukalah motor ni sebab dia diberikan dengan crash bar. Kadang-kadang motor adventure ni dia kedekut nak bagi crash bar, tapi Kawasaki Versys 250 dia tak kedekut, dia bagi kita crash bar ni. Dan juga kita ada bar untuk gantung kotak dekat sana, yang itu pun boleh jadi crash bar. Ni nampak tak kotak ni? Bagi free tau. Mana nak cari ni? Kalau beli dekat Shopee ni dalam 300-400, tapi Kawasaki bagi free. Jom kita pergi tengok. Kita buka. Luas juga tapi ni tak boleh letak lebih daripada 3 kg barang ni. Dia agak lembut sikit. Oleh itu jangan letak barang lebih daripada 3 kg. Tapi rasa-rasanya ini kalau letak barang seperti botol air, apa lagi ya, baju, kain, boleh lah. Boleh. Design pun cantik. Setuju tak? Design pun cantik. Sebelah sini sama. Lock. Malas saya nak buka ni. Tak apa, dia dah buka satu. Kalau nak letak top box, ni ada metal plate dah ni. Kalau tak nak pun boleh sangkut bag di sini dan boleh ikat di tepi ni. Dia dah ready untuk anda ni. Siapa yang tak nak guna top box boleh ikat. Boleh ikat di sini juga. Boleh ikat di sini. Terbaiklah design untuk sangkut ni ya, rack ni untuk sangkut box. Sekarang saya berada di sebelah kiri motosikal ini sebab saya nak tunjukkan beberapa perkara. Engine ini kalau cc displacement dia 249. Kalau di beberapa negara luar mereka terus menggunakan engine 300 cc. Kenapa kita tak gunakan 300 cc? Sebab ramai pengguna kita ni mempunyai lesen 250. Jadi saya rasa Kawasaki Modenas ni market dia adalah untuk menarik lebih ramai orang untuk membeli, terutama dia pemegang lesen yang kecil sehingga 250. Dan berita baiknya kelas dia adalah slipper clutch. Jadi pertukaran gear memang sangat lancar. Dia tak akan mengganggu kelancaran perjalanan anda dengan jerking. Kita lihat untuk ground clearance dia memang tinggi lah. Motor ni memang diciptakan untuk off-road. Memang ground clearance dia tinggi, lebih kurang dalam 180 mm. Dan kalau saya lihat untuk sober ni, bawah ni, pendapat saya ni boleh adjust ni, boleh direndahkan lagi lah seat ini. Kita boleh rendahkan dengan adjust yang ini. Tapi fork dia kalau saya tengok tadi non adjustable, tak dapat di adjust. Stand baguslah, dia ada double stand, ada single stand dekat sini. Untuk berat dia lebih kurang dalam 170 ke 180 kg. Ini memang still below 200, walaupun dia nampak besar tapi dia ringan sebenarnya. Apa yang orang suka tentang Kawasaki Versys ini iaitu kapasiti minyak dia yang sangat besar, 17 liter. Jadi anda tak perlu risau untuk jalan jauh sebab tangki ini besar. Kalau 17 liter pada pendapat saya dalam dengan enjin 2 silinder ni mungkin boleh sampai ke 400 km lah lebih kurang. Agak jauh tu. Maksudnya anda boleh bawa motor ni straight dari Kuching
sampai ke Sibu tanpa singgah mengisi minyak di mana-mana tempat seperti Lacau ataupun Betong. So boleh bawa straight ke Sibu. Okay, seat ni cantik sikit. Anda boleh lihat seat ini boleh bawa penumpang. Dan sini licin, sini agak kasar sedikit. Ini supaya pemandu dia tidak tergelincir lah. Cara apabila dia duduk kan dia tak sup, dia lekat sikit walaupun waktu hujan. Visor ni sayang sekali dia adalah non adjustable. Kalaulah dia boleh adjust. Dan bagi saya tengok ni cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Oh, lupa saya bagi tahu, kebanyakan motosikal sekarang dia diberikan dengan USB kan, port. Yang ini masih guna yang untuk rokok zaman dulu dia macam cigarette port ni. Cucuk sini, tapi saya rasa anda boleh guna cigarette port, tapi jenis ada yang kepala dia USB, so tak ada masalah lah ni. Bagus juga dia letak dekat meter, senang kita nampak. Soalan saya seterusnya adalah sama ada handguard ini bagus ke tak ni. Kalau saya tengok ni lembut ni, lembut. Tapi yang bagus dia kalau lembut ni, kalau jatuh dia tak mudah patah, so dia lembut, dia akan bounce back. Kalau kita beli yang jenis keras tu, bila jatuh dia akan patah. So cuba letak tangan di sini, sama ada tangan akan terlindung sepenuhnya atau tidak. Terlindung sepenuhnya lah, agak lebar. So terima kasih Kawasaki Modenas bagi handguard yang berguna. Kalau saya takkan tukar ni lah, cukup dah ni. Ni adalah kunci Kawasaki Versys, simple, tak ada benda-benda yang elektronik. Bagus jugalah. Kalau elektronik ni ada susah sikit, tapi jom kita lihat macam mana ya buka tangki minyak ini. Senang saja saya tengok. Buka penutup dia, dia tak masuk habis hanya dekat tip saja. Pusing, dia akan terbuka. Kalau nak tutup, tekan je. Tak perlu nak susah-susah. Mantaplah Kawasaki Modenas. Okay, ni sober tadi saya kata, fog tadi saya kata tak dapat adjust kan. Saya rasa ni memang tak dapat adjust ni, tengok. Dia macam mati dah ni, mati. So kalau anda rasa boleh adjust, anda boleh tulis dekat ruang komen saya, maklumkan kepada saya sama mana ni boleh di adjust. Saya cari dalam maklumat dalam Google tadi, tak ada pun kata dia boleh adjust. Untuk handle ni biasalah. Yang bagusnya motor ni ada emergency light, ada highlight, low light, signal light, horn. Sebelah kanan pula very simple, cuma electric starter saja ada dekat sini. Jadi anda dah pun tengok features motor ini. Apa pendapat anda? Adakah ni motor yang anda suka, yang ingin cari? Adakah anda sedang mencari motor adventure? Kalau anda lihat motor ni, dia walaupun 250, tengok dia bersaiz besar. Pastinya orang akan ingat anda bawa motor 650. Sangat besar, anda tengok. Besar tak? Ini bawa memang anda akan nampak gah lah. Memang anda nampak gah. Terutama sekali kalau anda tambah lagi box belakang ini, anda letak lagi spotlight dekat sini. Wow, memang cantik. Dan yang paling bagusnya, tak banyak aksesoris yang anda boleh tambah. Sebab Kawasaki Modenas ni dia dah bagi anda crash bar, dia dah bagi spotlight yang besar gedabak ni, dia dah bagi box. Jadi apa lagi anda cuma tambah top box. Nak tambah light kecil ni, jangan letak lampu raya, sudahlah. Mungkin anda nak tukar exhaust dia supaya bising, tapi bagi saya motor adventure ni tak payahlah motor-motor buat motor ni bising, tak cantik. Dia memang nampak anggun kalau dia senyap, kalau dia tidak bising. Jadi kalau anda berminat, datanglah ke Kawasaki Kuching, jumpa sales advisors di sini, ataupun call mereka, ataupun pergi ke website mereka. Anda boleh lihat motor ini, tanya-tanya pasal harga, tanya-tanya pasal loan. Mereka akan sedia membantu anda. Jadi jumpa anda di video yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Bye.